Estrimo, minyak pelincir kita katakan favorite kami sekarang ni. Hit Pro lebih padas, lebih padu, yang terbukti di Lita, yang sampai katanya ada rider dia orang terpaksa slowkan pace. Motor laju sangat. Estrimo pakai barang Estrimo ni, motor laju sangat sampai kena slowkan pace supaya dapat kekal dalam kelas yang sama. Kalau tak, dia boleh kena penalty sebab terlalu laju kan. Ataupun rider tu terlalu berat sebab dia bawa momentum besar sangat kan. Ingat tak masuk lagi. Itu tu guna masuk. Okey, terima kasih kepada Rapido, rakan peraja kami yang baru pada minggu ini, aksesori motosikal yang kita katakan sentiasa up to date dengan trend-trend terkini. Rapido memang padu, barangnya juga memang sangat-sangat berkualiti. Koyoko, bateri motosikal satu-satunya dengan pengesahan daripada Sirim yang menawarkan waranti sehingga 18 bulan. Tune Boss, ECU dan juga CDI buatan dan juga development daripada anak tempatan. Dan seterusnya Ilala Luggage, bag skuter peneman Tuis Media di event-event yang Tuis Media hadiri. Dan seterusnya Monster Energy, sudah pasti minuman tenaga pilihan kami semua di Tuis Media. Minuman tenaga yang sudah pastinya halal dan juga anda boleh dapatkan dengan pelbagai pertandingan yang selalu diorang adakan. Monster Energy ni kau kena kaji nak update dia, tengok. Kau boleh dapat macam-macam sebenarnya. Kemudian bersama dengan Arcade Chain, rantai yang terbukti di Litar Rumba dan juga di perkarangan rumah anda. Arcade Chain. Itu bukan tagline dia orang, itu tagline saya. Okey, Wadi, kita tengok dekat sini, ada orang cakap dekat dalam kita punya komen, dia kata kalau dia memang menunggu sebenarnya posting kita dan sebagainya, update dan sebagainya daripada hari Isnin. Dia kata kan kalau boleh dia nak cepatkan sedikit. Jadi kita respon sedikit lah Wandi. Ya, dia sekarang ni kita punya podcast satu lain daripada yang tahun-tahun lepas. Tahun lepas kita fokus hanya perlumbaan MotoGP. Betul. Okey, sebab tu kita buat hari Isnin, kita fokus Moto3, apa terjadi Moto2, MotoGP. Jadi tahun ni kami lebih melebarkan lagi sebab nak fokus aktiviti tempatan juga dan juga berita-berita semasa yang mana berita tu datang selepas perlumbaan. Biasanya perlumbaan ni terjadi hari Ahad. So pada hari Isnin dan Selasa tu banyak berita yang keluar. Betul. So dari situ kami kumpul dan kami hebahkan, kami pilih hari Rabu. Jadi hari Rabu tu kami bercakap pasal perlumbaan tak sepenuhnya, mungkin 50%, mungkin 60%. Tapi yang di sebalik perlumbaan tu cerita semasa, gosip, hukuman apa semua tu yang kita akan sampaikan nanti. Itulah kelainan podcast GP pada tahun ni, cikgu. Sedikit kelainan. Kita cuba, kita adjust, kita tengok kesesuaian. Kalau ada input macam ni cukup baik. Input macam ni memang cukup baik. Yang kita tahu sebenarnya, saya dengan Wani tak bercakap kosong. Ada orang dengar. Itu satu hal. Yang kedua, kita kata input macam ni supaya kita dapat improve dari masa ke semasa lah. Jadi terima kasih kepada yang menyokong lah. Terima kasih kepada yang menyokong. Dan dia kata selalunya dia tengok dekat YouTube saja. Hari ni benda ni lalu di FYP dia. Jadi kita menjalankan secara langsung ni di ketiga platform, di YouTube, Facebook dan juga di TikTok. Yang penting korang datang SCP dan MSF Motor Ahad ni. Di Lita kami ada. Ada yang pakai helmet, tak pakai helmet ni, tapi pakai helmet media lah, bukan pakai helmet motor kan. Jadi apa-apa pun itu tentang ni, jadi membawa kepada tajuk kita. Okey, ini adalah isu yang baru ni berlaku, yang hangat. Dan kepada yang tak tahu, baru-baru ini kejayaan Maverick Viñales kita katakan, nak katakan dia apa digagalkan, bukan. Beliau dihukum dengan penalti sebanyak 16 saat 14. Okey, maafkan saya. Jadi dia dihukum dengan penalti akibat tekanan tayar. Okey. Jadi kita nak cerita sikit. Ini adalah rules yang sebenarnya ramai orang tak tahu. Dia mula diterapkan pada tahun 2023. Dia sebelum ni ada. Okey, dia sebelum ni ada, tapi dia ada perubahan dari segi klausa-klausa yang tertentu yang diupdate-nya. Yang terkini adalah dia ada update untuk 2025 sebenarnya. Tapi dia update di 2025 ni hanya tukar tajuk kepada penggunaan tayar, iaitu daripada Michelin kepada Pirelli pada masa akan datang menjelang tahun 2026 nanti. Okey, tetapi apa-apa pun rules dia dah pun tertulis sebenarnya. Sama ada rules ini kita katakan fair ataupun tidak. Ini kita nak bincangkan, Wadi. Baru-baru ni Maverick Viñales dihukum akibat penggunaan air pressure yang rendah daripada sepatutnya. Okay, first thing, kita cerita tentang tekanan tayar, Wandi. Tekanan tayar ni, dia ada pro and con kalau kita katakan terlalu rendah, dan ada pro and con apabila kita gunakan yang terlalu tinggi. Kan? Jadi,
dia ada pro and con yang tertentu. Kan, yang kita katakan contoh bila kita kata pro bila tekanan terlalu tinggi, kontak tayar adalah minimum di atas litar, jadi kita kata rolling resistance dia tu akan kurang. Jadi dia kurang drag dan dia akan lebih laju pada garisan lurus. Tetapi grip akan berkurangan. Begitu. Tayar lebih mudah spin dan sebagainya, tapi diakibatkan contact press tu lagi kecil dan benda tu akan jadi lebih laju lah sebab kurang geseran. Itu perkataan aku cari. Kemudian apabila yang diorang cakap ni, apabila tekanan tayar terlalu rendah ni, grip patch akan lebih besar. Jadi pelumba-pelumba akan mendapatkan satu advantage ketika berada di selekoh. Grip di keadaan selekoh, keluar daripada selekoh itu terutamanya. Dan itu yang berlaku, itu secara amnya lah. Grip dia akan lebih. Sebab motor dia ni macam mana pun sebat memang boleh pergi kau-kau punya kan. Jadi dia tak perlukan top speed dah, dia lebih perlukan mechanical punya grip. Bila kita cakap grip ni, dia ada macam-macam pula. Dia ada mechanical punya grip, kemudian dia ada aerodynamic punya grip dan sebagainya lah. Itu secara amnya yang korang nak tahu. Kenapa nak kena pakai tayar tekanan tayar tinggi, kenapa nak pakai tekanan tayar rendah. Belum lagi kita kata dari segi stability motor, chatter dan sebagainya. Tetapi MotoGP, FIM dan juga Dorna sudah pun menggariskan garis panduan kita katakan penggunaan tire pressure ini, okay, ada minimum dan maksimum, disebabkan ini antara alasan daripada Dorna dan juga FIM adalah kerana faktor keselamatan. Itu antara perkara yang mereka sebutkan lah. Jadi permulaan pada 2023 mereka mulakan dengan tire pressure ni. Jadi kita nak terangkan sedikit dulu. Saya bagi tahu yang fakta dia dulu Awandi. Minta maaf lah cakap banyak sikit kat sini. Sebelum ini minimum tire pressure-nya adalah 27.55 PSI ataupun 1.9 bar untuk tayar hadapan. Kemudian 1.7 bar untuk tayar belakang, 24.65 sebelum ini. Namun diorang update selepas perlumbaan Silverstone 2023, diorang update sedikit, diorang kurangkan kepada 1.88 bar untuk tayar hadapan. Jadi itu untuk ada sedikit update. Dia memang teknikal lah benda ni, dan pihak FIM Dorna ni mengenakan TPMS, menggunakan TPMS, Tire Pressure Monitoring System, untuk jentera-jentera diorang yang diwajibkan diselaraskan digunakan untuk semua pasukan. Walaupun pasukan tu ada monitoring diorang sendiri, tapi diorang terpaksa pasang yang Dorna pasang punya juga. Begitu. Okey, dan antara sebabnya adalah keselamatan. Okey, kena ingat bila cakap keselamatan ni sebab apa, sekejap lagi kita akan bincangkan pasal benda ni. Okey, pendapat Wandi, kita nak tahu pendapat Wandi dulu. Macam mana? Dia untuk dari segi keselamatan ya, memang saya setuju bila ditetapkan, sebab keselamatan memang tak boleh buat main lah. Benda yang mencabar, benda yang agresif macam ni level dunia. So ketetapan maksimum minimum pada saya memang sepatutnya. Dan kelainan sikit, saya tambah sikit apa yang cikgu kata. Kalau kelainan sebelum ni, mereka check pada hujung perlumbaan. Jangan check tekanan. Tapi sekarang ni dia macam cikgu kata TPMS sepanjang masa. Itu akan jadi sepanjang masa. So data tu akan keluar pergi kepada Dorna sendiri. Tekanan tayar siapa yang sekarang ni, yang tengah berlumba ni, tengah rendah ataupun terlebih tinggi. So Dorna sendiri boleh tahu. Jadi dari situlah dia tetapkan pelumba ini kena penalti. Kalau sebelum ni, masa sepanjang perlumbaan mereka tak tahu. Habis perlumbaan baru dia check. Itu beza dulu dan sekarang. So macam cikgu tanya ni, pendapat tentang isu keselamatan, kerana dah berlaku pun beberapa kemalangan yang sebelum ni, high side, low side, dan terlanggar ketika diselekoh. Dan kerana itulah mereka, Dorna dan FIM, menetapkan peraturan ini untuk sepanjang masa. So pelumba itu sendiri, bila mereka sedar tire pressure mereka tersangat rendah ataupun tersangat tinggi, mereka perlu berbuat sesuatu. Contohnya kita panggil cucuk angin cikgu. Okay? Ataupun apa kita panggil kalau belakang, kalau bahasa slipstream, drafting macam tu. So kalau tire pressure dia terlampau tinggi, so dia
tak boleh duduk di belakang pelumba lain, dia perlu ke tepi untuk sejukkan tayar. So Betul. di situ cara permainan dan itu juga boleh mengelakkan daripada pelumba belakang menyentuh ataupun melanggar pelumba di hadapan, terutamanya pada waktu entry corner. Itu satu hal. So itulah pada saya langkah yang baik, keputusan yang tepatlah daripada Dona dan FIM. Betul. Dekat sini ada yang menyatakan macam ada saya terbaca komen lah macam sengaja lah dia buat macam ni macam tu kan. Tapi sebenarnya contoh ni apabila tekanan tayar terlalu rendah dia kata macam alah bukannya tayar tu dia orang pakai sampai pancit ke, bukan macam dia orang pergi rock crawling punya tayar ke sampai 8 PSI punya tayar kan. Kosong poin berapa je perbezaannya kan. Tapi contoh yang paling dekat kita kata dulu pernah jadi isu tak silap saya jentera pada tahun 2020 ke 2019 ke ada jentera daripada di Liga Valencia yang saya tahu apabila penggunaan tayar mereka terlalu ekstrim sampai bunga tayar hampir terkopak. Okey, ini yang berlaku kepada pelumba-pelumba apabila mereka menggunakan tekanan tayar terlalu rendah untuk mendapatkan maksimum grip sehingga penggunaan tayar tu bukan setakat chicken strip dah kita cakap. Selalu kalau cakap pelumba-pelumba ni orang selalu tayar sesah kan. Sampai nampak ini chicken strip, ini baru betul lah yang corner. Sedangkan pelumba-pelumba yang betul menggunakan track dah tahu benda tu sebenarnya bukan nak kata kau power, itu kau salah tu sebenarnya kan. Maksudnya pressure kau tak betul, suhu kau tak betul kan sebenarnya yang menyebabkan benda tu jadi macam tu kan. Tapi ini yang berlaku apabila baru-baru ni pun tak silap saya di Thailand pelumba dengan tayarnya sudah pun terkopak. Siapa nama dia? Pelumba muda daripada Thailand tu waktu dia dalam siri perlumbaan dia di Thailand tayar tu macam terkopak macam kita kata macam pakai tayar celup tu terkopak daripada jentera dia sendiri. Jadi itu mungkin masalah manufacturing lah kan. Tapi untuk elakkan perkara-perkara sebegitu berlaku dia orang terpaksa buat macam ni sebab dia orang kadang-kadang untuk menang ada yang sanggup abaikan faktor keselamatan. Kita kena ingat benda tu. Dia orang macam tak apa, tak jadi tak apa sebab dia macam tu. Tak jadi tak apalah, kalau dah jadi nanti baru dah terhantuk baru nak tergadah orang kata gitu kan. Wih, kau gila lah aku main apa peribahasa sekarang ni kan. Kan jadi apabila tekanan terlalu rendah dia akan jadi bawa risiko yang dan juga terlalu tinggi juga akan membawa risiko yang tertentu. Sebab saya tahu dekat sini pun korang boleh komen lah dekat bawah pendapat saya ataupun apa yang kita tahu. Even kalau kita kata macam saya cakap tadi chicken strip dekat tayar kita tu apa sebab dia. Ada orang cakap itu menunjukkan kau pandai corner, no kan, itu maksudnya tekanan tayar kau tak betul kan. Kalau kau tekanan tayar betul kau tak ada pun benda tu takkan bertukar warna pun. Saya pernah tengok Andi jentera kawan saya dia punya getah yang dekat keliling kiri kanan tu sampai dah naik macam warna purple sikit lah, macam overheat sampai begitu kan. Dia sampai sepatutnya tak jadi macam tu kalau awak monitor dia secara betul. Tapi isu dia sekarang Wandi, baru-baru ni Pedro Acosta ada keluarkan pernyataan, dia kata tak adil lah. Kenapa? Sebab benda tu bukannya dia macam menipu exam ke apa-apa. Sebab tekanan tayar dia dah letak elok dah mula race. Kalau kau check masa akhirnya pun sama juga. Tapi kenapa perlu sentiasa monitor? Kenapa sampai macam tu, Wandi? Baik. Pada Sepang tahun lepas kot, 2024. Masa test, Malaysian test, saya pun ada sana. Dan saya pun bercakap pasal ni. Simon Kafa pada masa tu belum lagi masuk di bahagian safety, dan saya pun tanya dia pasal isu ni. Saya dapat jawapan langsung daripada dia tau. So bukannya saya ambil pembacaan daripada orang lain, tak. Kabel Wandi tanya dia. Bukanlah kabel. Tapi kebetulan dia ada kat situ, saya pun nak dapat pemahaman yang lebih. Saya tanya dia. Sebab Simon Kafa ni seorang yang tak kedekut dan bersemangat bila bercerita. Dia punya semangat lain macam saya pula yang duduk di litar. So dia cerita benda ni. Dia cerita, saya pun alang-alang cerita, saya nak cerita ni, saya akan balas komen Nick ni. Sebab Nick kata rules unacceptable. Sebab mana nak tahu rider akan lead berapa lama. So macam mana nak kontrol. Ini Simon Kafa jawapan daripada beliau jugalah, kita boleh kata. So dalam maximum minimum ketetapan tu mereka dah tetapkan. Biasanya mereka tengok pelumba tu nak jadi pasif ataupun aktif pada hari tu. Contoh kalau pelumba tu bermula di grid hadapan, di barisan hadapan 1 atau 2, mereka kebiasaannya lebih kepada leading, ataupun lebih agresif. So mereka akan tetapkan ke arah minimum.
So dapat. Jadi faktor plumber hari tu kalau kita tengok kurang agresif lah plumber ni. Mungkin dia nak jadi pasif dan tekanan tayar tu dia dah setkan dah. Nampak? So kalau lah plumber tu dia nampak hari ni memang aku dari awal lagi aku nak lari gila-gila. Aku akan fight gila-gila, awal lagi aku nak lari. So dia akan set kepada pressure yang agak tinggi sebab nanti bila leak dia dah tak tambah ketinggian pressure. Bergantung kepada strategi lah kita kata sini kan. Strategi tu sendiri. So mereka mekanik ketetapan di tim sendiri itu pun berpandu kepada bagaimana keadaan kau pada hari ini selepas qualifying. Oh nampaknya Pecco duduk di barisan keempat. So nak tak nak dia akan follow orang belakang. Kalau follow orang belakang, kalau dia letak tayar minimum bawah minimum, so lagi lebih drop lah sebab dia perlu slipstream. Bila dia perlu slipstream, lebih baik dia dia rendahkan supaya nanti akan jadi lebih tinggi kan. Macam tu permainan dia. So kau nak apa? Kau nak lebih slipstream ke? Kau nak lari ke depan ke? So itu strategi sebelum perlumbaan. Dari situ untuk menjawab Nick tadi. So macam mana dia tahu? Itu memang dah strategi dia orang dah. Macam Mark sendiri di Thailand. Dah leak, naik amaran tire pressure. Nampaknya aku tak boleh leak. Nampak sangat pada Thailand hari tu memang strategi mereka untuk follow plumber lain. Bukannya untuk berada di depan sentiasa. Jadi sebab itulah Mark slowkan dan dia ikut di belakang Alex untuk kembali jaga tayar dan di hujung selepas 1/3 perlumbaan dia boleh lead walaupun dah melebihi ni pun sukatan. So yang macam nak menjawab Hasibun cakap ni, apa beza kes Marquez dengan Viñales? Marquez dia dapat mengelak daripada terjatuh lebih daripada tu. Macam memang dia ada sistem amaran dia orang dan dia tahu benda ni kalau aku teruskan aku akan drop lagi. Jadi dia terus back off. Dia sebelum turun pressure tu ataupun kita kata sebelum turun ataupun sebelum naik lah, kita cakap dia ada minimum maksimum dia kan. Jadi dia orang dapat tahu dah, lama ini aku akan, bila aku teruskan macam ni pressure aku akan turun dan sebagainya. So aku kena back off. Selalunya sistem amaran ni, nama pun amaran, bila amaran ni dia akan bagi sebelum kena lah. Tak gunalah dah jadi baru nak bagi amaran, tak gunalah juga kan. Untuk jawab kepada Daddy Wop, dia kata banyak sangat ke advantage kepada rider atau pasal keselamatan semata-mata? Bukan advantage. Sebenarnya apa? Ada yang katakan benda ni sebab advantage. Sebab macam ni macam tu dan sebagainya. Ada yang sebut lah, dia orang ni terpaksa pakai tekanan tayar lebih rendah untuk fight dengan jentera Ducati sebab Ducati ni ada grip yang lebih, bla 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 and so on lah. Saya dah biasalah, kita ni ada orang yang ada degree bahagian lain ni, susah kita nak tengok dia orang punya komen ni kan. Sampai ke situ fikir dia kan, kita jadi macam wow kan. Jadi untuk menjawab benda tu sebenarnya dia bukannya nak menidakkan advantage. Sebenarnya dalam FIM Dorna ni dia ada benda lain dia gunakan. Dia orang cut off RPM dekat the ECU dia orang Manatee Merelli bagi tu memang daripada Dorna, dia bukannya daripada mana-mana tu. Jadi itu perkara lain. Untuk hardkan orang dia ada cara lain. Tapi untuk tayar ni memang kita katakan semata-mata untuk safety, saya rasa. Kena dan itu pun dijawab, Simon pun jawab sebab tu, safety juga. Sebab safety. Sebab kita kata macam ni, ada pelumba yang ni yang antara bacaan saya, ini bacaan saya bukan daripada mana-mana pakar, ini bacaan saya pun dah lupa sumber mana. Sebab dia orang untuk dapat grip lebih, pelumba akan memilih tayar contoh compound lembut, compound medium ataupun soft pada perlumbaan tertentu. Tapi sebelum ni jadi kes apabila pelumba menggunakan tayar compound lebih keras. Sebab dia tahu tayar tu tahan lebih lama tapi menggunakan compound dengan pressure yang lebih rendah. Jadi dia kata grip tu akan di-offsetkan dengan compound tayar dan juga pressure tayar. Tapi apabila benda tu berlaku, ianya mengundang keselamatan, masalah keselamatan. Di mana dia orang overwork. Walaupun tayar itu adalah tayar compound yang lebih keras, tetapi dia pun ada operating punya temperature, operating optimum dia punya temperature dan sebagainya. Apabila benda tu berlaku secara sudden, dia akan membawa kepada tragedi lah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang berlaku keluar daripada litar, belum sempat bersedia, jatuh. Kadang-kadang sighting lap dia orang boleh jatuh. Kan? Sebab apa? Benda tu tayar tu belum berada dalam optimum punya operating punya conditions. Tapi bayangkan pelumba-pelumba ni menggunakan compound tayar yang lebih keras, tetapi menggunakan sebab dia nak bagi tayar dia tahan, tapi menggunakan kita katakan pressure yang lebih rendah dan sebagainya. Jadi dia akan membawa kepada masalah keselamatan dekat sini.
Jadi kita kena faham dunia perlombaan ni dia dunia di mana grey area, maksudnya benda yang tak tertulis dalam buku peraturan, dia akan cuba exploit. Benda tu memang berlaku. Dan selagi benda tu tak dinyatakan dalam peraturan, dia akan cuba buat semaksimum yang boleh. Selagi tidak terlalu membahayakan pelumba dia orang lah, sebab benda tu pelaburan dia orang juga kan. Jadi apa-apa pun dia akan cuba untuk betul-betul touch the limit. Nak tengok respon dan sebagainya. Dan sebab itulah kita tengok Dona mengeluarkan peraturan yang semacam ni untuk mengelakkan tragedi-tragedi yang berlaku lah. Baik, dan saya tambah lagi tentang maximum minimum, warning, mereka bukanlah tak boleh touch langsung. Katakanlah maksimum tadi kan, ada bacaan, bukanlah once dia touch bacaan tersebut, penalti. Tak. Mereka tak boleh berada lebih daripada maksimum ataupun kurang daripada minimum dalam 1/3 jarak perlumbaan, kalau tak silap saya. Dia ada jarak tertentu. Dia ada rules dia. Dia tak adalah kejam sangat kan. Kalau kau dengan maksimum, once dah touch maksimum, so lebih kau dah pusing dalam 5-6 pusingan dengan kadar maksimum tu ataupun minimum, terlebih minimum, barulah dikenakan penalti. Bukannya bermakna baru je potong pelumba lain, baru je ke selekoh depan sana, dah keluar touch maksimum, terus kena penalti. Tak, dia tak macam tu. Kena dia berada dalam lebih exceed the maximum, so berapa pusingan dia pusing dalam keadaan exceeding tu. Exceed the maximum ataupun minimal. So dari situlah barulah dikenakan. Finalis hari tu lama dia ni masa dia fight tu pun dah bawah, memang kita nampak tekanan dia bawah sebab dia memang laju dekat selekoh, dia laju. Kejap je dia rapat. So kalau Mark dahulu macam di Thailand, dia memang dah lebih. Sebab tu dia tahu dia lebih, dia tunggu Alex. Sebab dia tahu dia dah lebih, tapi dia masih baru tak sampai satu pusingan. Betul. So dia perlahankan bagi Alex. So dia exit tu belum lagi melebihi had berapa pusingan yang ditetapkan. Itu dia. Itu satu. Kemudian satu lagi saya nak menjawab, cikgu sekejap. Saya nak menjawab daripada Hasibun, saya silap. Saya ada terbaca yang dia tanya tentang Pirelli. Pirelli setakat ni Pirelli pun ada respon pasal ni. Yang mana secara langsungnya peraturan ni akan terus diguna pakai. Betul. Dan Pirelli sahkan benda ni tak terjadi dengan Pirelli. So pelumba kau set situ, jadi maintain situ. Dia akan tak lagi ada jauh. Ada julat dia lah. So Pirelli bagi jaminan tayar mereka tak akan terganggu mana. Kau bagi, katanya kau lah. start dengan katanya. Sebab Allegedly. dia pun dah test di WSBK. Betul. Dia pun ada data WSBK, dia ada data Moto2. So dia yakin dengan compound dan juga teknologi yang dia ada, pelumba kau dah set, kau dah tak payah fikir dalam benda tu. Kau main je dengan strategi kau. Kau nak lead berapa lama pun, kau nak towing berapa lama pun, pergi je. Itu jaminan Pirelli. Apa pun kita tengok nanti. Jadi ke tak ataupun jadi macam Michelin. Yang saya nak respon sikit, Wandi tadi dia perlukan 60% daripada perlumbaan dengan dalam julat yang betul. Maksudnya 60% daripada perlumbaan. Kalau race tu kita cakap 10 lap kan, tak boleh lah kata 10 lap. Kalau 10 lap, kalau 20 lap, maksudnya 60% daripada 20 lap tu adalah 12. Yang tu lah. Dia kena 12 lap tu dia kena berada dalam julat yang betul. Wajib. Dan bagi sprint race 30%. Dia perlu berada dalam julat yang betul. Itu fakta dia. Besar juga julat tu, 70% untuk exit. So besar juga. Ya, betul. Masih ada ruang. Jadi bila kau dah terlebih sangat sampai kena penalty tu, maksudnya kau tu bukan dah terlebih, kau tu melebih-lebih. Betul cikgu. Sebab dia memang naik. Dia naik warning. So ada satu komen tadi dia kata, kenapa pula yang macam dia kata brake binder punya jentera masuk sliding apa semua tu, kenapa pula dia bawanya tu? Jangan tanya kami bahagian tu sebab kami tak tahu kenapa, dan kita nampak karakteristik pelumba-pelumba yang menggunakan KTM selalunya naik macam tu. Dan saya boleh jawab sikit cikgu. Atas apa tadi. Masa test sepang test hari tu, ini komen. Komen masa test dia dan juga Maverick kekurangan dari segi entry corner. Sebab dia tak boleh nak pindahkan motor dengan cara sliding. Sliding tu bukannya mereka nak slide, nak buat sengaja style. Tapi mereka nak pindahkan motor tu. Pindah motor secara supaya motor tu dekat mid corner dan exit tu dah bersedia. Motor tu pada arah dah betul. So jadi dia pindahkan dengan cara sliding.
Dan motor KTM ni kena macam tu. Barulah dia dapat karakteristik dia, geometri dia ke apa kita tak tahulah kan. Barulah dapat exit dengan laju. Kalau dia tak slide dekat mid corner tu dia akan drop momentum banyak. Dia ingat So dia motocross akan dia ingat lambat motocross. dia. KTM ingat macam motocross lah. Dia main semua motat ke apa-apa kan. Mana tahu kan. macam Tapi motocross KTM dia pun tak, dasarnya dia datang pindah. daripada situ kan. Tapi kita tak tahulah. Jadi memang kita tahu edge grip masalah bagi jentera KTM. Ada sebab kalau kita kata memang Wadi cakap macam tu pun sebab jentera KTM kalau kau dapat tengok pun dalam race dalam 2/3 race dia orang akan terus hilang. Selalunya lah. Kan sebab apa dia orang akan suffer edge grip tu. Ramai orang kata akibat pelumba-pelumba yang ride dengan cara macam tu menyebabkan jentera dia orang terjadi macam tu di penghujung perlombaan. Tapi kita katakan nak buat macam mana kalau tak buat macam tu, jentera tu mungkin tak dapat beraksi dalam keadaan yang optimum. Dan satu perkara lagi saya nak sentuh dekat sini sebenarnya tentang kita katakan bila sebut dah lalang sebut tentang KTM ni kan. Baru ni pun waktu saya sedang menonton pun ada yang cakap macam gila KTM boleh maintain dengan Ducati. Kan kita dah cakap beberapa kali dah sebelum ni. KTM antara horsepower paling tinggi sebenarnya dalam MotoGP. Betul. Cuma dia orang tak ada grip. Itu masalah utama dia orang. Dan tak silap saya untuk GP Losail baru ni rekod untuk perlumbaan kali ni adalah milik KTM lagi. Kan? Milik top speed dia masih milik KTM. Jadi memang KTM ni ada cuma dia orang tak dapat translate benda tu ke atas permukaan litar. Baik, itu tentang kita kata kita ada lagi dalam lebih kurang 10 minit ni Wandi. Jadi kita untuk tahu lebih lanjut kita pun cuba berikan lagi maklumat-maklumat macam ni kepada anda lah sebenarnya. Isu-isu macam ni supaya korang dapat faham sebenarnya kenapa dia jadi macam ni, kenapa rules dia dibuat macam ni. Ada orang kata benda ni sengaja nak sabotage. Kau ingat apa? Kau ingat race bawah highway ke apa kan? Tak adanya. Game Dia orang ni sebab apa? Dia orang Dorna dan juga FIM juga dia orang ada liability dia orang. Kalau jadi apa-apa nanti dia orang cakap kenapa rules ni tak diterapkan dan sebagainya. Membahayakan pelumba dan sebagainya. Jadi dia orang pun ada precaution yang terpaksa dia orang ambil. Cikgu, saya ada baca komen lah. Dia orang tanya kenapa tak set dari awal je sama. So boleh bagi apa tire pressure tu? Tire pressure tu kita set sama tak, je. macam yang saya jawab tadi. Macam saya jawab tadi sebab Wani dah jawab tadi kan. Dah terjawab dah. Tadi. Kepada yang bertanya macam tu kenapa tak set awal tak pun kenapa tak semua orang bagi sama je? Mana boleh dalam race make kita buat one make race je. Sebab kedudukan saya ulang sikit lah sebab kedudukan masa berlumba tu berbeza. Ada pelumba yang berada di depan, ada pelumba yang ada di belakang. Bagi pelumba yang ada di depan dia akan dapat banyak angin, so tayar dia akan sejuk. Bagi pelumba yang berada di belakang dia akan banyak towing, so tayar dia akan panas. Kalau lah masing-masing set pada pressure yang sama, so pelumba yang depan okey lah. Dia kena okey lah. Tapi kalau pelumba belakang bila towing nanti exit pula maksimum. Betul orang depan pula nanti tiba-tiba orang depan pula lagi tiba-tiba terkurang pula. Betul aku nak kena pergi belakang pula. Jadi so, kan dah jadi hal. Dari situ lah dia setkan ikut juga kedudukan pelumba itu sendiri bermula di petak mana apa dan dijangka. Dan mereka memang dah main. So dari situ kita nampak kenapa Martin hari ni agak lembut. Kenapa Pecco hari ni kurang agresif. Dari sinilah mereka dah tetapkan kau tak boleh agresif kali ni. Maksudnya KTM pun tak sangka Wanbury duduk depan lah. Tak sangka. Mungkin. Dia punya setup. Mungkin. Dia cuma setup tu untuk kelompok belakang. Tiba-tiba depan aduh. Betul. Boleh jadi. Jadi boleh jadi juga. Betul. Jadi itu tentang perkara tentang tire pressure ni lah. Hasil Hakim dekat Facebook tanya sini Cikgu Bijay boleh explain benda yang Ducati bagi mark test dekat tayar belakang dia tu. Dia ada maklumat tapi kita belum dapat yang komprehensif. Kita belum dapat yang betul-betul apa benda tu dan function dia macam mana. Dia ada jangkaan-jangkaan dia. Kan? Tapi belum damper. Dia macam ada damper. Saya rasa benda ni kalau korang yang pemain jentera berbasikal. Okay, korang yang berbasikal, kalau korang pernah tengok dekat jentera basikal jenis specialized. Okay, untuk jentera specialized korang tengok ada beberapa model dia orang ada benda tu dekat belakang. Memang ada benda tu dekat belakang. Jadi itu adalah konsep yang sama saya rasa. Saya jawab dari segi engineering sikit, technical sikit benda ni. Damper maknanya dia membalas. Membalas maknanya kalau lah motor tu terlampau terhenjut, dia akan kurangkan henjutan tu, dia akan balas supaya motor tu tak terlampau terhenjut ke bawah. Kalau motor tu terlampau kan, dia menyerap dan menahan. Menahan daya. Kalau lah
tayar tu terpelanting ke atas, dia akan kurangkan kesan. Counter. Dia counter. Dia counter sikit. Macam tu Yes, lah itu damper perkataan dia. Counter sikit. Supaya stabil. Tak Betul. terlampau damping. So stabil, kurang. Itulah. Benda yang sama yang saya tengok dekat basikal Specialized dulu waktu saya tengah gila berbasikal dulu kan. Tengok kat belakang dia tanya apa benda. Dia kata okey, bila benda ni tayar belakang ni bouncing, dia kata sebab benda tu off-road kan. So dia kata benda tu pakai dia untuk counter balik dan supaya tayar tu sentiasa di atas permukaan. Betul. Tak melompat. Ya. Saya perasan Mak pakai benda tu nampak stabil. Mungkin kita tak pasti. Tapi nak kata stabil tak stabil, kau tengok belakang ekor dia pun tak ada. Dia pergi race sampai habis. Tapi itu lagi kita cerita. Kita cerita. Okey, bagi kita di segmen yang kedua ni ada masa lagi tak untuk kita cakap tentang safety concern ni? Saya rasa boleh lah kot. Kita ada lebih kurang dalam 5 minit. Okey, 5 minit Wandi untuk kita cakap pasal benda ni. Pasal red flag. Okey, baru-baru ni kita dapat tengok kes di mana juara bertahan dunia Jorge Martin sekali lagi terlibat dalam insiden di mana beliau digilis oleh DJ Antonio. Okay, Fabio Di Antonio. Kita tahu benda tu tak sengaja, benda tu adalah race incident kan. Tetapi apa yang berlaku di mana beliau mengalami 6 keretakan. Patah ke retak? Katanya retak. Retak di bahagian dia punya rib. Okay, di bahagian dia punya rib ni apa dia? Dada dia. Okay, tulang rusuk. Sebab saya dah lama tak tengok tulang rusuk saya, itu yang lupa tu. Biar saya lukis cikgu. Saya pakai lukis. Saya ada pun itu, kalau garis-garis tu pun bukan tulang rusuk, tu adalah selulit. Jadi okey, jadi ada yang bertanya ataupun mengatakan kenapa tak di red flagkan perlumbaan. Sebab ketika tu Jorge Martin dirawat dalam tempoh yang agak lama, beberapa lap saya rasa dia dirawat di tepi lita tu. Kenapa tak di red flagkan perlumbaan ini? Kan, kenapa tak? Sebab dia memberi risiko kepada Jorge Martin dah satu dah. Kedua, petugas-petugas keselamatan. Pendapat Wandi? Ya. Saya pun tengok juga daripada rakan media lain, luar negara pun ada juga pertikaikan. Satu, tapi yang mempertahankan, dia kata kita daripada kamera angle di sudut Martin ni, kita nampak dekat. Nampak dekat dengan corner. Tapi dalam kiraan Donna yang menjaga, dia ada banyak kamera, dia kata sebenarnya Martin tu agak jauh. So kalau apa-apa jadi, kebangkalian nak kena hentam Martin tu agak kurang. Ya, masih possibility tu akan ada untuk kena, tapi sebab Martin sebenarnya jauh di tepi lita daripada line pelumba. Kalau tersalah, katakanlah di selekoh tu, kalau pelumba tu tergelincir, dia akan keluar ke sebelah lain, bukan ke sebelah Martin. So itu salah satu. Tapi memang dari segi bahaya cikgu, pada saya pun baik red flag. Ya, pendapat saya. Sebab pendapat saya, dia jadi macam double standard sikit dekat sini. Bukan double standard. Sebab apa tahu? Sebab contoh kita katakan, kenapa waktu perlumbaan, waktu qualifying kita kata, pelumba, contoh pelumba ni motor dia dah terlajak sampai ke tepi, sampai ke gravel dan sebagainya. Kan, ada motor dia masih ada kat luar lagi. Tapi tu, jauh dekat tepi track tu. Yellow flag masih dikibarkan, masa dibatalkan. Sedangkan jauh di ujung track, jentera yang di luar sana, petugas pun dah tinggal lah pun. Kan, sampai ataupun diorang ni masih dah tolak tapi memang jauh pada ujung track, tapi dikenakan yellow flag, batal masa dan sebagainya. Tapi dalam kes yang macam ni, kenapa tak direflekkan? Sebab walaupun jauh daripada garisan perlumbaan, tetapi masih lagi between the white lines, dalam kawasan perlumbaan. Ada yang mengatakan masih lagi petugas berada dekat situ kan. Dia ubah pun, tapi masih lagi pelumba yang mungkin boleh terkejut ke apa-apa ke, boleh slow side ke apa-apa ke, boleh bedal lagi ke apa-apa semua kan. Kenapa tak di red flag kan? Sedangkan waktu qualifying korang strict gila. Dia ni jadi macam ni terus, yellow flag, batal waktu perlumbaan. Sebab sepatutnya ada insiden kau kena slowkan motor dan sebagainya. Ini dah terang-terang. Dan selalunya kalau kita tahu double yellow flag untuk benda yang berada atas lita dan sebagainya kan, benda tu mencipta bahaya. Ini memang manusia berada di atas lita. Adakah patut FIM dan juga Donna sekarang ni mengambil langkah seperti F1? Sekarang ni yang mana tahu lah, yang mana peminat-peminat F1 korang tahu, sekarang ni sikit-sikit red flag. Sikit-sikit red flag. Sebab apa? F1 dia dah belajar daripada beberapa kes yang pernah berlaku dulu dan sebagainya. Kalau dulu kita tahu, zaman kita dulu tengok Mika Häkkinen, tengok David Coulthard, tengok Michael Schumacher, seronok sebab ada sikit-sikit safety car. Sikit-sikit safety car. Kan? Tapi bila safety car ni ada, dia akan still proses tu terlalu lambat.
dan sebagainya, dan dia tak dapat memastikan track berada dalam keadaan terbaik dan sebagainya. Sekarang ni F1 lebih mengambil langkah di mana ada apa-apa berlaku, pop red flag. Kan, supaya dia orang dapat restore semua benda, pastikan 100% selamat, baru restart. Walaupun peminat-peminat tak suka. Sebab apa? Sikit-sikit reflect. Alah, sikit dia reflect. Dulu masa zaman aku dulu, kan aku tengok masa zaman Jackie Stewart dulu, mana ada reflect. Itu kita kata benda ni bila cakap safety. Penambah baik. Bila cakap safety, dulu pun kita tak ada ADAS punya sistem untuk kereta. Helmet kita tak ada MIPS punya sistem tu kan. Tapi sekarang ni kenapa ada kan? Jadi sebab bila kata cakap tentang safety ni, dia dynamic. Adakah sepatutnya MotoGP sekarang ni ambil pendekatan untuk buat style F1, Wandi? Ya, kalau saya pun kalau dah terjadinya accident seperti itu dan terbiar di litar, sehinggalah complete satu pusingan, pelumba lain yang dah complete satu pusingan datang balik tempat tu, sebaiknya red flag je lah. Kerana itulah, kita bukan sekadar faktor keselamatan pelumba tu, tetapi juga petugas yang ada. Sebab benda ni laju, bukannya 10 km sekelip mata. Benda ada jadi apa-apa sekelip mata. Daripada hujung, kalau terjatuh, doktor yang tengah rawat ni pusing belakang saja, tak sempat pusing belakang, dia dah kena dah. Benda lari dalam keadaan 300 km sejam, 200 km sejam. Sekejap saja. Bendanya pun berat 100 kg. Kalau motor terhentam, ibarat main bowling 100 kg. Berat siapa 100 kilo? Motor. Motor. Okey, ingatkan saya. Motor dengan cikgu lebih kurang sama berat. Sensitif benda tu. Bukan lebih kurang, aku berat lagi, aku 120. So dari situ so sebaiknya red flag terus lah. Betul. Komen Amin Zulkarnain dekat Facebook, teringat kes Jorge Navarro tahun 2022 dulu, Moto2 dia kata kat sini, member terbaring tepi litar sampai 2-3 pusingan, kaki patah. Majoriti pelumba perdana dah bising pasal benda ni. Ya, fikir balik memang benda ni dah disebut dah dulu sebenarnya. Sepatutnya reflect, tapi kita katakan keputusan tu mungkin tak diambil. Kadang-kadang ada keputusan yang dia terus ambil. Ada kadang-kadang keputusan yang macam dia orang 2-3. Dia orang fikir selamat, dan keputusan tu selalunya dia balik kepada safety punya komisioner dan sebagainya. Ada apa-apa nanti dia akan disearch lah, dia akan dipersalahkan dan dia akan disebut semula. Jadi untuk benda ni, development kita akan cuba masa ke semasa kita dapatkan, kalau ada berlaku lagi kes-kes macam ni, ataupun ada artikel-artikel lagi yang menarik minat kami daripada isu ini. Jadi selepas ini kita tamat di segmen yang kedua, Wandi. Saya rasa 37 minit kita punya segmen yang kedua ni. Aku dah ada timer sekarang ni, kau tahu tak? Okey, jadi selepas ni kita akan kembali di segmen yang ketiga. Kita nak bincangkan tentang perlumbaan moto. Kalau kita ada apa-apa isu dari Moto3, Moto2 ataupun di kategori Marquez GP ni. Jadi kita akan salah sebut. Jaga. Kena ni kan. Jadi jangan ke mana selepas ini segmen ketiga di Extremo Podcast GP. Kita jumpa selepas ni. Minum dulu.